Bekas rakan kongsi, saya tidak rasa begitu. Begitulah respons bekas model Zahnita Wilson apabila seorang wanita bernama Naysahs tampil mengaku sebagai bekas rakan kongsi dan mendakwa semua perkara yang didedahkan aktris itu kepada umum sebelum ini adalah tidak benar. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Mengutip laporan Cosmo, Zahnita enggan memberikan respons lanjut, sebaliknya hanya memohon doa terbaik. Doakan baik-baik sahajalah, katanya kepada portal berita berkenaan. Ditanya mengenai reaksi selepas mendapat tahu tentang dakwaan Naysahs, Zahnita juga enggan peduli selain menyerahkan kepada Yang Maha Esa, rasa macam biarlah dia. Allah ada, ujarnya pendek. Semalam Naysahs bersuara kerana mendakwa pelbagai perkara yang berlaku seperti tidak masuk akal sebelum berhenti menjadi rakan kongsi Zahnita beberapa bulan lalu. Dakwanya lagi semua perkongsian Zahnita mengenai masalah yang dilalui sebelum ini adalah palsu semata-mata. Terdahulu Zahnita pada 2 Disember tahun lalu berkongsi foto dalam Instagram memaparkan bahagian mata kirinya dalam keadaan lebam. Dakwa aktris berkenaan punca kecederaan tersebut adalah disebabkan dibelasah oleh suami sendiri, selain mengatakan Zachary mempunyai hubungan dengan wanita lain. Susulan itu, pada 4 Disember 2024, Zachary didakwa di Mahkamah Majistret Kuantan atas 2 tuduhan mendatangkan kecederaan terhadap isteri dan dadah. Bagaimanapun, Zachary mengaku tidak bersalah atas kedua-dua pertuduhan tersebut. Zahnita kemudiannya nekat memfailkan cerai terhadap suaminya.